Okay, disclaimer guys, disclaimer untuk para talibul ilm yang yang belajar di luar negara sana. Kita ni talking about menuntut ilmu ni dari perspektif kita orang awam. Kita not claiming to be kita bukan talibul ilm. Kita not claiming to be one of you. Jadi jangan salah faham yang macam kalau lah korang come across this video, jangan judge kita macam diorang ni mana main belajar, apa yang diorang belajar, part time aja. No guys. Kita respect korang sebagai talibul ilm and kita punya kira hormat kepada korang atas korang punya usaha tu, kita respect. Tapi daripada segi kita orang awam yang cuba nak menuntut ilmu, kita harap korang kira jangan judge kita lah. Itu. Bukan kita nak pandai-pandai kira macam nak claim diri kita ni someone yang kira berpelajaran dalam bidang agama Islam. No. Kita nak korang faham that this disclaimer is apa tau? Untuk korang faham that kita never claim to be better than korang. Kita always respect korang kerana ilmu yang korang ada dan kerana usaha yang korang buat sampai korang meninggalkan keluarga untuk menuntut ilmu. Dan doa kita kepada korang adalah supaya korang kembali membawakan ilmu yang bermanfaat yang dapat kita ambil daripada korang. Amin. Okay? Itu. Kita tak nak salah faham daripada korang. Ni budak-budak macam faham je. Baru belajar seminggu sekali. Seminggu 1-2 kelas, lepas tu macam claim mana talibul ilm. No, we never claim. We never claim that. Kita make a disclaimer first because at the end of the day kita faham that apa tau, we are not there to talk about the agama. Sebab tu kita duduk sini, kita tak bagi fatwa. Kita kat sini hanya nak inspire orang, hanya nak motivate orang awam macam kita. Untuk apa tau, tunjuk that benda ni possible. Pasal kita faham and kita yakin that korang pun nak orang awam macam kita ni menuntut ilmu. Aku believe korang agree that korang tak nak orang awam macam kita ni tak menuntut ilmu. Kalau korang betul lah talibul ilm, korang mesti nak kebaikan buat kita. Jadi inilah langkah-langkah kecil yang kita ambil sebagai orang awam nak menuntut ilmu. So kita make a disclaimer, we not claiming to be anywhere near you guys, but also kita adalah orang awam yang nak inspire orang-orang awam. Because at the end of the day, kita faham that podcast ni is a platform where orang awam berkumpul. Orang awam berkumpul. Jadi macam Ustaz Uzaifah cakap that time podcast ni macam apa tau, pasar yang mana orang semua pergi untuk membeli belah. Jadi kita ni datang ke pasar untuk menarik orang pergi ke kelas agama. Jadi podcast kita ni kita nak gunakan sebagai platform untuk motivasi korang dan diri kita untuk menuntut ilmu.